Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Arif Bahrain. Oh, first time mamak ni ada kat sebelah saya. Dia tak pernah masuk ni. Actually Azlan ni saya punya partner dekat Kajang kan. Kita pernah bekerja sama satu rumah, tapi sekarang rumah dah masing-masing. Rumah dah jauh masing-masing. Dia ajak saya deliver kereta ni kat belakang. Kereta apa Lan? Kereta Belfire ZG. Kau nak cerita apa? Untuk pengetahuan korang, kereta ni, customer ni beli dengan kita, tak pernah datang showroom, semuanya proses melalui online. Betul, kau berilah ajak aku datang nak deliver kereta ni. Betul. Kau pun first time datang, dapat customer online. Aku betul. Banyak lah customer. Tapi customer ni memang sampel gila ni. Memang terbaik lah. Jom, stay tune, kita tengok customer ni nanti. Kereta tu macam bunyi Volkswagen aku dengar. Kau cakap customer ni daripada selatan. Dia punya sempoi macam mana kau cakap tadi? Sempoi tak pernah datang tengok kereta, tak pernah push kita tentang kereta. Hanya kita hantar gambar, report je semua. Steady Steady kan semua ni. So akak sekarang ada kat mana kau cakap? Ada kat Ion dalam tu kan? Kat Ion dia tengah dia ada shopping dulu. Kita betul. nak basuh kereta dia. Ya. Kau dah isi minyak belum? Dah isi? Okay, ngam. Ngam. So guys, siapa nak beli kereta cari kita orang. Cuma Lan, market sekarang memang teruk lah kan? Betul. Market sekarang teruk. Bank pun teruk. Sebab kita bagi dokumen yang orang cakap dokumen tu boleh loan approve, tapi tak approve. Kena guarantor. Dah bagi guarantor nak ini, nak itu, nak ini. So sekarang agak susah untuk kita jadi macam dulu lah Betul. Betul. Dah makan dah lapar. Lapar. Kita deliver kereta akak. Lepas kita pergi makan. Ngam. Bye. Selamat Hari Raya Kau tak boleh kampung. Besok malam ni dah, hari ni dah raya dah sebenarnya. Abang kita cuci dulu, lepas tu baru kita deliver. So sekarang saya ada kat Nilai. Saya dengan Azlan. Azlan dia macam ni agak. Azlan dia satu rumah dengan saya dulu. Rakan seperjuangan. So dia dah berkembang maju lah. Saya tak berkembang maju lagi. Mantap Lan Okay, mantap. Thank you Lan. Toyota Belfire ZG. Ni tinted settle ZG full original body kit Modelista. Tengok tak cabut lagi ni. Tanda-tanda dia semua ni. Lan sini Lan. Baru keluar balai ke apa? Biasa conteng-conteng macam ni baru keluar balai Lan kereta ni. Bawa keluar balai. Kalau kena saman, korang cari lagi tu. Semua pelik lah ni. Aduh. Alhamdulillah siap lalas. Sendiri yang basuh, sendiri yang lap. Dia orang buat juga tapi tak puas hati lah. Lan, ngam. Gotong royong. Alright. Oh Lan, tak boleh ni macam Lan. Minyak tak cukup penuh. Jom kita pergi penuhkan dulu. Bau. Lampu disco. Tu orang gila. Dah jom kita pergi penuhkan minyak dulu. Okey, selesai dah isi minyak. Customer kat dalam on the way keluar. Lepas tu mana minyak dia? Baru boleh deliver macam ni. Baru tenang hati bila nak deliver minyak penuh. Pen mana pen? Nak sign. Aku tak bawa pen, aku buat kereta biasa hari ni. Pen Pakai niat? Pakai niat. Bagus lah. Hello, handsome. Okey, dah jumpa. Dah jumpa. Okey, ngam. Susah ni, salesman ni tak ada pen. Mana ada sekarang pakai pen, semua pakai niat. Pakai niat. Sama tadi boleh hilang. So, alhamdulillah selesai. Untuk kejap lagi kita deliver Toyota Belfire full spec yang hampir sekian lama tunggu. Sebab akak ni dia nak yang akak nak ada body kit, ada sunroof hitam. Itu permintaan dia. So, ada ucapan tak? Ucapan selamat raya je. Susah ni kalau bekerja sama dengan budak tak betul Alhamdulillah, daripada belakang akak sampai. Dah agak dah, kenapa dia parking kat situ sedangkan banyak kereta kat situ. Oh, dah pusing-pusing. Bang. Oh, sihat? Sihat bang Sihat. Jom kak tengok kereta akak. Yang tak pernah jumpa lagi. Inilah akak yang tak pernah jumpa. Kak, sebelum tengok kereta kan saya nak tanya kak, kenapa akak berani deal dengan saya kak? Tak pernah kenal ni, tak pernah jumpa ni kak. Kenal. First time adik lah cakap. Okey. Dia tengah apa ni? Carilah dia kata Arif ni. Okay. Kata tu tengok TikTok. Lepas tu tengok TikTok cakap try nombor ni, ambil nombor ni. So hari ni kereta keluar kak Reality bang. Balik kampung mana bang? Balik sini dekat je. Balik sini dekat je. Okey. Akak orang Negeri Sembilan. Akak orang mana? Jelebu. Sama lah, saya orang Jelebu juga. Ya Okey, kejap lagi sembang panjang. Jom. Lan, disebabkan akak ni sporting kan, kau tengok Lan. Oh mantap, jom kita bagi. Special lah pak. Bagi akak tu. Kereta daripada balai. Daripada balai tak. Kak ada hadiah sikit. Kami nak serahkan
sikit. Ni pada owner ni. Pada owner. Alright. Alhamdulillah Kak, ini tanda terima kasih sebab akak pada saya champion lah. Kenapa saya cakap champion? Bang, betul. Okey, rekod sikit. Okey, kenapa saya cakap champion? Saya belum pernah dapat lagi customer yang kalau abang nak tahu ni adik Ada. Okey, akak abang punya akak ni dia tak pernah pun tanya, "Rep, kereta bila sampai, kereta kat mana, apa status, Puspakom bila?" Tak pernah macam orang lain. Biasa kalau customer lain, bila Puspakom kalau boleh hari ni Puspakom, besok nak kereta. Bila Tintin tapi akak ni tak pernah, dia tak pernah tanya pun kat mana, bila, satu soalan pun. Saya pula, akak ni macam tak nak kereta je. So, champion lah akak ni. That's why alhamdulillah akak ni adalah seberapa sikit daripada saya untuk bawa balik kampung. Tapi tak bawa balik kampung, adik dia bawa balik kampung. Okey, ucapan. Ucapan. Okay, abang akak boleh tak buat ucapan kepada orang yang tengok video ni? Okey. Kapan dah? Saya tengok. Pernah kau? Okey lah, selama berurusan dengan Cik Arif ni memang top lah. Apa yang dia tanya semua dia jawab lah pantas. So saya pun tak ada, memang puas hati lah tengok kereta macam ni. Alhamdulillah. Memang kalau siapa-siapa yang nak beli kereta ni pun tu dia cari Arif. Alhamdulillah. Abang, abang saya tak pernah kenal. Saya deal dengan akak selalu. Saya dengan akak, saya bos je. Apa yang kakak macam tu lah, itulah dia. Tak, lelaki kita ni hidup senang, tak rumit. Janji settle. So Kak, terima kasih support saya. Terima kasih sebab percaya dengan saya. Paling penting tu lah, saya tak pernah kenal akak pun tak pernah kenal saya. So pada saya for this year walaupun baru 6, belum bulan 6 belum sampai hujung tahun, saya rasa akak ni champion sampai hujung tahun Alan. Aku jadi mental, akak ni tak nak ke kereta dia kan. Dia tak tanya aku apa pun. Yelah, lama juga kita nak tunggu sampai kereta ni kan. Dia relax, tak tanya. Kalau orang lain, kereta tu belum sampai dia dah call banyak kali lah. Tapi akak tak pernah call saya pun tanya kereta sampai. So Kak, terima kasih Kak. Terima kasih juga lah. Bang, terima kasih banyak Tak bang. ada apa benda nak bagi lah. Apa? Apa ada juga. Ada juga. Alhamdulillah. Okay Kak, terima kasih. Kita ambil gambar boleh? Jom. Okay bang. Terima kasih banyak. Kita ambil gambar tu. Oh, saya pun ada gambar. Kak, apa perasaan kereta baru Kak? Perasaan macam peranjat pun ada lah. Macam tu peranjat pun ada Sebab tak sangka dia dapat ni kan. Alhamdulillah rezeki. Berapa tahun dah ni idam? Lama dah. Lama. Tapi saya dapat rasa macam akak ni macam tak percaya lagi kereta ni geran nama akak. Memang betul. Kan? Betul. Tak boleh Kak? Nak pergi sign agreement, nak pergi sign kat bank pun macam betul tidak ni, betul tidak. Pergi seorang-seorang dulu. Oh, akak pergi seorang. Akak cakap parking situ susah kan. Susah, abang tunggu dalam kereta sebab situ susah. Okay Kak, terima kasih banyak-banyak Kak Terima kasih banyak-banyak. Alright. Okay, let's go. Kita nak balik kampung raya. Acap. Tak ada apa-apa.